Apakah itu broker forex? Broker forex ialah syarikat atau individu yang menyediakan perkhidmatan kepada pedagang untuk menjalankan transaksi di pasaran pertukaran asing, forex. Mereka bertindak sebagai perantara antara pedagang, pelanggan, dan pasaran forex, membolehkan pedagang membeli dan menjual pasangan mata wang dengan tujuan untuk mengaut keuntungan daripada turun naik kadar pertukaran. Fungsi broker forex. 1. Akses kepada pasaran forex. Broker forex menyediakan platform dagangan, seperti MetaTrader atau cTrader, yang membolehkan pedagang menjalankan transaksi di pasaran forex global. 2. Leverage. Broker sering memberikan leverage, iaitu kemudahan yang membolehkan pedagang mengawal kedudukan yang lebih besar daripada modal sebenar mereka. Contoh, dengan leverage 100, seorang peniaga boleh mengawal kedudukan bernilai $10,000 dengan hanya $100 modal. 3. Pelaksanaan transaksi. Broker melaksanakan pesanan beli atau jual peniaga di pasaran. Bergantung pada jenis broker, mereka boleh menyalurkan pesanan terus kepada pembekal kecairan, broker ECN-STP, atau bertindak sebagai rakan niaga, pembuat pasaran. 4. Spread dan komisin. Broker mendapat keuntungan daripada spread, perbezaan antara harga beli dan jual, atau komisin yang dikenakan pada setiap transaksi. 5. Perkhidmatan tambahan. Banyak broker menyediakan ciri tambahan, seperti analisis pasaran, berita forex, akaun demo, pendidikan perdagangan dan sokongan pelanggan. Memilih broker yang dipercayai dan sesuai adalah sangat penting untuk memastikan pengalaman perdagangan yang selamat dan selesa. Terima kasih kerana menonton video ini.